Hello, Assalamualaikum Tuan. Tuan boleh dengar suara saya tak? Tuan boleh dengar suara saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey Tuan, wife dah ada ke? Ada. Alright, so saya boleh teruskan lah Boleh. So, saya ada buat sikit slide lah untuk wife Tuan. So, Assalamualaikum, nama saya Amir Akmal, as a dietitian lah untuk pihak Tuan, Tuan Muin. Dan so, wife ada sebelah Tuan? Ada. Okay. So, umur Puan 34 Kena diabetes tu doktor diagnose sejak bila 2024. 2024, dalam 2 tahun juga 2024 tapi masa tu HbA1c. HbA1c apa T tu 10.3. Oh, okey. 2024 tu lah. 2024. Okey. Dan dia cakap kalau HbA1c macam tu, dia kata tak mungkin lah baru kena kencing manis. Dia kata mungkin dah lama jugalah kan. Sebab dah 10.3. Faham. Then latest bacaan saya ambil bulan 4 hari tu, 25 hari bulan 4 hari tu. Okey. Latest bacaan 8.1. Okey. Sebelum ni pernah refer dietitian dekat KKM ke hospital tak? Doktor referkan kepada dietitian? Dia ada refer tapi saya terlepas tarik. Understand, faham. So far ni yang first lah jumpa dietitian Betul. Okay. Apa ni, balik kepada yang doktor cakap tu kan, yang tak mustahil terus 10 tu kan. Okay, yang tu first time Puan buat medical check up 2024 tu. Sebelum tu ada tak buat secara berkala ke? Tak pernah. Last medical check up pun masa 2011 sebelum masuk universiti. Understand. Masa tu memang tak adalah darah tinggi ke kencing manis ke, tak ada detect lah time tu, 2011 tu. 2011 tu berat Puan dalam berapa tu? Biasa waktu lingkungan tu umur 20 Masa tu 52. 52. Itu dengan ketinggian 152. 52. So itu kira berat badan normal lah kan? Ke overweight sikit? Tak, ketika tu normal. Masa 2011 tu normal. Masa tu umur saya 20 tahun tak silap. Okay. Lepas tu mula gradually dia naik masa umur berapa tu? Gradually saya 2012 ke 2013 ke saya ada patah kaki. So saya ada makan ubat kalsium semua, and then masa tu saya rasa saya punya makan tu macam mendadak lah, macam buat makan. Saya tak pasti apa pasal ubat ke ataupun saya stress tadi ke, saya banyak ambil manis lah masa tu, 3 in 1. Understand. Faham. So kalau ni lah, kalau trend yang saya nampak lah, kenapa doktor kata boleh jadi dia bukan baru kan? 2024 tu. Ni yang kadar kefahaman saya lah kan. Mungkin doktor pun dia pun tak adalah nak explain lebih panjang sebab yelah time consumption dia, time management dia kan, as dia banyak klien. So kalau daripada segi pemahaman saya kan Puan, kebiasaannya kalau macam
pesakit tu kebiasaannya lah, dia kerap buat medical check up every year, setiap tahun kan. So kadang-kadang kalau dia tengok HbA1c tu 6 lebih bacaan dia, ataupun 7 lebih something macam tu. So dekat situ nampak dia punya, kalau dia buat setiap tahun secara berkala, kalau okey doktor tengok 6 lebih, baru dia diagnose, itu baru berlaku lah. So kadang waktu tu kalau 6 lebih ni, kalau pada pemerhatian saya lah kan, as a dietitian, biasanya doktor akan bagi satu dulu lah, satu ubat. Biasanya ubat paling biasa dia akan mulakan dengan metformin. Tapi mungkin kebarangkalian puan tu sebab doktor kata boleh jadi benda tu dah lama, sebab last time puan check adalah pada tahun 2011. And then kali pertama juga check yang doktor diagnose tu adalah tahun 2024. So dekat situ tahun 2024 tu kita tengok dah 10 kan. Lepas tu doktor terus bagi insulin Ya, dia bagi metformin Okay. dengan insulin. Okay. Faham? Ubat satu je lah. Ada satu lagi dengan kolesterol. Faham? So kalau macam tu, kenapa doktor kata 2024 tu boleh jadi dia dah lama kan? Sebab dekat situ kita nampak lah tempoh gap antara 2011 tu dengan sampai 2024 tu, very long period yang puan tak pernah buat medical check up, yang mana mungkin dalam tahun 2017 ke 2018 mungkin dia dah naik 6 lebih, and then 2020 mungkin dia dah naik 8 lebih, and then suddenly puan check tahun 2024 and then doktor pun nampak 10 something kan. So that's why doktor mungkin dia terus bagi insulin. Jadi puan nampak gambaran dia tu kenapa doktor mention macam tu kan. Sebab saya pun ada patient yang last time saya ada patient diabetes tau. Dia umur 42. Dia pun tak pernah buat medical check up gradually. Dia Chinese, kerja kat Singapore kan. And then bacaan dia lagi tinggi. Bacaan dia 11 ke 12 macam tu. Tapi doktor dia still tak bagi insulin terus lah. Dia tak bagi insulin, tapi dia terus prescribe dengan 3 jenis ubat. Maksudnya kalau ubat ni lah, kalau saya faham biasa dia akan bermula dengan metformin dulu, and then kalau tak boleh kawal dia bagi 2 ubat, kadang, and then dia bagi 3 ubat, and then last kali kalau tak boleh kontrol juga dengan 3 line tu, dia bagi insulin kan. Kenapa dia bagi insulin ketika itu? Sebab saya masa tu dah 5 ke 6 tahun kahwin, tapi belum pregnant. Jadi dia takut dalam tempoh saya ada kencing manis ni, dia takut saya terpregnant. Jadi dia cakap tak cukup dengan metformin, dia akan support dengan pil perancang dengan insulin tu lah untuk turunkan HB apa tu ke 6.5 macam tu dia cakap. Understand. Tapi dalam rekod yang saya ada ni, pun saya buat blood test tu bulan 6 tahun 2004 dia 10.7. And then lepas 2 bulan, darah 2 bulan selepas tu dia drop pergi 7 terus. Apa yang saya buat masa tu, saya punya lifestyle yang suka minum kopi tu, saya memang cut lah. Kopi, nasi saya memang tak makan sebab saya takut sangat kan dengan gula saya tu. Jadi dia terus jadi 7. And then doktor bagi gap 6 bulan untuk next ujian darah. Masa tu saya dah main-main sikit lah. Dan bila main-main sikit daripada 7 tu dia jadi 7.3. And then dia bagi lagi gap 5 bulan. Masa tu puasa dengan raya yang rentas ni lah. Daripada 7.3 memang naik ke 8.1. Yang tu saya perasan lah, saya memang kerap minum kopi kat luar. Ni bukan kopi yang buat sendiri lah, kopi macam jus semua tu lah. Understand. So yang kali ni memang dia down lah. Yang 8.1 ni dia down lah sebab dia cakap hampir nak menuju ke tahun 2024 tu balik, dia cakap. Faham. So kalau dekat situlah kan, trend kalau yang saya nampak lah,
Puan pun tak pernah refer dietitian kan? Ya. Tapi Puan try cut pada sugar dengan try control makan lah pada pemahaman yang asas tu kan? Ketika tu masa yang saya kata daripada 10 turun ke 7 tu, memang saya langsung tak ambil air manis lah masa tu. Kopi ke apa-apa yang air berperisa saya tak ambil, memang air kosong saja. Dan portion untuk nasi pun kadang tak makan nasi. Ingat tak? Kita orang ganti dengan tosai. Faham, Macam faham. tu. Makan apa? Tosai gi telur. Memang kadang-kadang tak ambil nasi. Jadi memang drop lah dia punya darah tu memang jadi cantik lah. Faham. So kalau daripada situ nampaklah Puan punya cara tu, kaedah tu dia berkesan jugalah walaupun tak pernah refer dietitian kan, tapi mainly juga dia jadi 7 something tu sebab atas bantuan ubat jugalah untuk dia tolong bantu kawal badan kan. Betul. So that's why kalau macam Puan tengok lepas bulan puasa tu dia naik kat 8 kan. Itu biasa bagi for me lah, itu quite normal sebab kadang kita consider kadang cheat day ataupun musim perayaan festival kan, even macam saya pun saya bulan puasa tu sahur tu kita sahur macam biasa kan. Dan masa buka tu memang orang kata buka kau-kau lah. Faham. Itu rutinnya lah, berlanjutan sampai ke raya, sampai ke open house, macam tu. Ni untuk latest 3 month ni lah, 3 bulan kebelakangan ni lah, yang resultkan darah saya jadi 8.1 balik tu lah. Okay, faham. And then insulin saya pun dinaikkan lah daripada 12 unit ke 16 unit. Oh, yang terbaru ni dia upkan lagi kan? 12 ke 16. Faham. Tapi kalau metformin tu dia still maintain lah 500 mg extended version 3 biji sekali makan. Faham. Insulin je lah dia naikkan. So Puan macam mana perasaan bila doktor naikkan tu? Dia macam terkejut ke, satu kejutan ke? Saya masa Fobia. jumpa doktor tu saya dah rasa tak, saya dah rasa tak sedar hati dah. Saya rasa macam dah tahu. Sebab apa yang membezakan masa saya jaga makan dulu yang jadi 7 tu, berat saya masa tu daripada 73 ke 75 jatuh ke 66. Masa 10 nak ke 7 tu, 10.7 nak ke 7 darah HB1AC tu, daripada berat saya 74-75 turun ke 66. Memang mendadak ah. Doktor pun pelik, macam mana boleh sangat mendadak kan. Itu memang macam saya cakap tadi lah, saya memang cut sugar dengan tak ambil nasi. Boleh cakap memang tak ambil nasi lah. Ambil lauk, sayur. Ataupun masa tu trendnya makan sayur dulu, baru makan makanan lain. Macam tu. Yang apa ni, amalan makan sayur dulu tu kan? Yang tu apa ni, basically kefahaman saya pun kira betul lah, sebab dia sayur hijau ni, sayur hijau dan sayur putih lah, basically dia memang zero calorie. Dia kita ambil banyak macam mana pun dia akan bagi kita appetite kan. Hello? Bang, minta maaf tu. Tak clear kan? Hello? Hello? Dengar? Putus tadi. Tuan tadi ada mention pasal betul makan sayur dulu. Kefahaman sayur. Betul. Berkenaan sayur tu, basically mana-mana sayur hijau pun dengan sayur putih ni, dia memang zero calorie. Dia tak ada kalori tapi dia tinggi dengan fiber. That's why kan, kalau makanan sihat pun memang kita nasihat makan separuh pinggan itu adalah sayur, sebab dia tinggi dengan fiber dia, so dia akan bagi kita kenyang lah. So that's the basic theory lah kenapa kadang kita kata kalau pinggan suku separuh tu memang kita recommend
general population untuk ni lah makan separuh pinggan tu. Sebab apa? Sebab dia bagi kita kenyang tapi pada masa sama dia zero calorie. Tapi kadang sayur tu kenapa dia still ada kalori tambahan? Kadang disebabkan cara masakkan dia tu, kadang kalau kita guna cara goreng, jadi sebenarnya sayur tu dia ada kalori disebabkan oleh cara gorengan tu. So kalau basically kalau terbaik adalah yang celur ke some sort like that lah. Tapi anything apabila kita makan ni sebenarnya practicality tu kan. Kadang kita recommend certain dengar tak? Dengar. Okay. Kadang kita recommend certain diet sekalipun, kadang benda tu yes, secara teori banyak perbahasan akademik, diet ni ada kelebihan tertentu, diet ni kelebihan tertentu. But basically the most important thing adalah practicality kita untuk makan lah. That's why kadang even saya pun, saya memang as a dietitian student kan, kita mesti akan sentiasa ada some instinct untuk alert tahu apa kita makan. Basically pun kalau macam sedikit lah background saya kan, sebelum saya dietitian ni pun baru setahun, walaupun saya degree tahun 2020 grad, and then saya further saya punya master, and then saya as a police officer kan, and then saya resign baru dalam tempoh setahun saya dengan dari idea semula. So basically apa-apa pun kita nak try diet apa sekalipun, apa pun dia punya practicality itulah. Kadang kita rasa kita sangat bersemangat untuk amalkan certain diet kan. Kadang kalau kita tengok macam Dr. On kan, dia sangat, kalau yang perasan tak Dr. On yang KPJ dekat Instagram tu kan, dia kan selalu bagi nasihat pemakanan kan. Dr. On? Yang macam Pakistan ke India tu kan. Tak perasan itu. Macam dia sangat recommend pada intermittent fasting. Kalau kita tengok pun dalam site medical pun, kalau kita tengok site diet yang paling terbaik lah cakap soal untuk elak diabetes or anything like that, memang kita akan kata ketogenic diet ataupun intermittent fasting macam tu lah kan. Tapi for me lah, basically selagi mana kita rasa benda tu sangat sukar, berat untuk kita amalkan in the long term, so basically kita just buat yang practical je around us. Maksudnya kalau dalam environment persekitaran kita ni, for me lah, saya punya practicality nampak sebenarnya pinggan suku-suku separuh tu sangat relevant untuk kita punya long term. So puan biasa tak, familiar tak dengan pinggan suku-suku separuh tu, that theory? Sebenarnya saya nak tahu lagi lah pasal tu. Sebab selama ni pun fahaman saya suku nasi, suku protein, sayur separuh macam tu saja. Tapi dalam plate tu sepatutnya apa yang bagus untuk saya, yang ada kecil manis ni, saya nak lagi detail lah benda tu. Okay. Sebab ada setengah makanan tak sesuai untuk orang yang diet untuk diabetes kan. Understand? Jadi saya pun memang tak pernah ada pendedahan lah pasal contoh sayur apa yang better untuk orang yang diabetes. Kalau nasi tu, kalau bukan nasi, mungkin dia ialah potato ataupun kita semua ubi. Ubi kan. Faham. Dia tak boleh potato dengan nasi tu sekali jalan kan. Kalau pandangan saya, sayur potato tu pun walaupun dia sayur tapi dia kategori sayur berkanji, so dia punya kalori agak tinggi. So that's why kita instead of makan sayur berkanji macam keladi ke potato, kita akan swapkan dia kepada sayur-sayuran hijau lah. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, sayur-sayuran hijau tu dia zero kalori. Okay. So tadi saya dah mention tentang pelbagai jenis diet kan, trend diet tu kadang betul dari segi teori, ada certain diet tu bagus untuk kita amalkan untuk health punya benefit lah. Tapi apa-apa pun saya lebih prefer lah untuk kita amalkan apa yang lebih practical. So saya nampak as general population rakyat Malaysia ni lah, basically pinggan suku-suku separuh tu memang sangat relevan lah untuk
kita orang awam dengan dia punya cost efficiency pun kita boleh amalkan. Sebab apa puan? First lah daripada pengalaman saya kan. Ni saya cerita sikit lah pengalaman saya kan. Ketika saya rekrutmen polis pegawai 9 bulan kan. So kita orang ni, sebab saya inspektor tau. So basically kalau ambilan inspektor ni, puan boleh hanggarkan lah, majoriti memang dia pun, bapak dia pun memang pegawai polis lah kebiasaannya. So memang dari segi pemilihan awal pun sebelum kita training 9 bulan, ramai yang nak polis ni kadang yang pegawai ni dia badan dia lebih besar daripada orang biasa. Kalau macam ambilan constable kan, mungkin dia lebih strict and basically tak adalah terlalu berisi kan. Tapi ambilan pegawai ni kebiasaannya memang basically masuk-masuk pun boleh kita kata ada yang gemuk tu, benda yang quite common lah. Tapi bila kami ditrain oleh jurulatih kami tu basically dalam umur 40-an 50-an macam tu, kami ditrain bukan dengan ilmu sains tentang pemakanan tau. Diorang memang saya boleh consider zero knowledge about science, but we are trained with discipline. So kami ditrain dengan disiplin di mana waktu pagi kami kena berlari 5 kilo hari-hari, and then tengah hari kena pergi kawat, petang main aktiviti sukan pula. So basically kita punya office hours sepanjang hari tu based on physical activity lah. So basically every person walaupun dia berbadan besar sekalipun, majoriti lah, macam kawan saya satu platoon memang contoh berat badan dia 80 lebih, diorang mesti boleh turun at the end of 9 month tu, dia boleh turun range 10 hingga 20 kilo. Macam saya memang saya jenis kurus tau, jadi masa saya masuk rekrutmen tu berat saya 66, and then bila saya keluar just turun 4 kilo je sebab saya memang dah kurus, dia jadi sangat keding lah lepas tu. Tapi basically majority of my friend, diorang memang boleh turunkan berat badan daripada 80 lebih jadi 70 lebih ataupun 60 lebih. So dekat sini kita nampak disiplin sebenarnya ia membantu kita berjaya kurangkan berat badan walaupun kita has zero knowledge in science. So and then satu lagi case teori yang saya suka highlight kat sini, dekat dalam platoon saya dalam 30 orang ni, kita orang sentiasa training sama-sama, ada seorang budak ni dia memang sangat degil lah, dan dia adalah kawan sebelah katil saya. So dia sangat degil, kadang dia suka lah bagi alasan dulu sebelum masuk polis dia injured kan, ACL. So dari kalau training apa semua, dia memang akan cari alasan untuk macam tak buat sehabis baik lah. Tapi yelah, kita semua tahu perangai dia macam tu, tapi last dia still buat jugalah, walaupun dalam keadaan orang marah dengan dia punya pemalas tu, dia still buat juga supaya jurulatih tak lanyak dia lagi teruk. And dia walaupun dia gemuk, at the end of 9 month dia berjaya jugalah kurangkan berat badan, walaupun pada keadaan yang saya rasa dalam 5 kilo kot dia berjaya kurangkan. Orang lain boleh turun berbelas-belas tapi dia turun dalam 4-5 kilo je. So basically walaupun orang paling degil sekalipun, kalau dia ada disiplin tentang makanan, dia memang boleh turunkan berat badan. So kami tak ni tau, kami betul kami training, tapi basically yang menyebabkan kami dapat kawal portion makanan tu adalah waktu makan kami dekat dewan makan. So basically kalau masa kami punya training tu, kalau jadual kata lunch pukul 12.30 hari kan, 12.30 hari, so kita sharp lah 12.30 hari. Walaupun contohnya puan, kawat kami habis pukul 11, jurulatih habiskan awal, oh kita suka, kami dah siap-siap, dah mandi apa semua, dah ready nak pergi makan tengah hari. So kami beratur pukul 11.30, tapi disebabkan jadual makan nak masuk masuk dewan makan tu pukul 12, 11.30 sampai pukul 12 tu kami berdiri kat luar panas, tunggu je sampai pintu dewan dibuka. Walaupun sebenarnya hakikatnya kami cepat. So basically dekat situ waktu makan kami memang sangat terjaga. Kalau dia kata lunch pukul 12.30 hari, so pukul 12.30 hari juga kami masuk lunch. Walaupun hakikatnya waktu kami berkawat tu habis awal.
Sama juga pada waktu dinner. Dinner kami pun pukul 6. Macam mana keadaan pun kalau kami siap awal, kena juga tunggu pukul 6 makan. So dekat situ waktu makan kita dah nampak. Selama 9 bulan kami ditrain dengan waktu makan yang konsisten everyday. Walaupun macam mana keadaan macam mana sekalipun, kami habis kerja awal, habis kelas awal, makan pukul 6 tetap makan pukul 6. And then portion. Okay, portion dekat dewan makan pun kami sebagai pegawai kami dihidangkan lah kan. Caterer tu dia akan hidangkan kami makanan. So basically every person walaupun dia berbadan besar ataupun dia berbadan kurus macam saya, portion sama, ikan saiz yang sama, nasi yang sama, sayur yang sama. So basically walaupun caterer rekrutmen polis ni dia tak ada ilmu pun tentang pemakanan, and even tak ada pun dietitian dia orang point kan untuk scopekan berapa portion makanan, tapi mereka mengamalkan basic yang sangat asas lah untuk common population, iaitu pinggan suku-suku separuh. So basically kat sini saya nak bagi satu convince yang bahawa kalau puan without any knowledge about science sekalipun, tapi kalau puan nampak kat sini disiplin in terms of timing, in terms of portion, kalau puan boleh amalkan ia secara disiplin, absolutely dia boleh membantu puan kurangkan berat badan. Pada masa sama nanti bacaan HbA1c puan tu pun akan lagi baik lah. So dekat situ satu teori yang saya nak tegaskan, yang first kali puan kena amalkan. Kalau puan tak boleh amalkan diet apa sekalipun, pastikan kita makan pinggan suku separuh, dan juga air tu elakkan sebaik mungkin kita daripada minum air manis. Kalau nak minum perasa manis pun mungkin lah, boleh minum kopi ataupun teh tapi letak stevia macam tu lah. Elakkan simple sugar diletakkan pada air tu. Okey. Kalau nak yang berkenaan timing makan tadi, konsisten tu. Kalau makan ubat pun doktor nasihatkan kalau makan dan insulin pukul 10 malam, so next day tu pun kena 10 malam. Adakah makan tu pun memang kena ikut jadual macam tu? I mean macam tuan cakap tadi, kalau makan pukul 12, esoknya pun makan pukul 12. Okey. Macam tu ke? First sebelum kita nak jaga, sebelum puan nak rancang timing makan tu, rancang waktu timing kita makan kan, first kali kita kena maklum yang doktor dia dah prescribe dengan waktu insulin tu kan, secara tetap. Okey. So boleh saya tahu dulu tak macam mana puan punya ambilan insulin dalam seharian tu? Insulin tu memang malam sahaja. Oh. Pukul 11 malam saya kunci jam. So next day tu pun memang anggaran dia pukul 11 malam juga. Sebab kalau hairwire dia kata nanti ubat tu tak berjalan dengan cantik dalam badan dalam tempoh 24 jam. Okay, understand, faham. So puan pernah hypo tak sepanjang tempoh 2-3 tahun ni? Tak pernah. Okay, alright. So sebelum ni waktu makan puan macam mana? Teratur tak ataupun ikut mood nak makan? Memang ikut mood nak makan. Even masa yang turun 7 tu pun memang ikut mood lah. Tapi cuma ketika tu nafsu makan tu memang turun lah. Dia lebih kepada takut. Understand. Takut nak makan. Understand. So, dan kalau untuk pengetahuan tuan ada info tambahan lah, saya baru teringat. So bacaan yang baru ni doktor kesan ada protein lah dalam saya punya buah pinggang, which means ada bocor lah dia cakap. Dia dah start ada bocor. Oh, understand. So doktor yang berkenaan dengan buah pinggang tu dia ada cakap dah naik level berapa ke buah pinggang? Tak. Dia bukanlah level kidney failure tu. Dia cuma cakap dia dah kesan protein dalam urine, and then dia cakap that means ada berlaku kebocoran lah. Which is kebocoran tu boleh reverse balik dia cakap. Tapi yang penting glukos tu kena turun lah dia cakap.
Nak elak bocor tu makin teruk. Faham. So dari segi jantung ke bacaan kolesterol macam mana so far? Kolesterol dengan bantuan ubat kolesterol tu lah selama 2 tahun ni, sekarang doktor cakap kolesterol dah okey. Sebelum tu kolesterol punya bacaan macam mana yang first dia diagnose tu? 7 macam tu. Oh 7, yang tu yang total kolesterol 7 tu. No, itu yang masa 10.7 HP. Masa first time blood test tu 2 tahun lepas. Kolesterolnya 7 Saya tak ingat lah sebab itu saya tak ada record. Tapi yang latest ni 4 LDL 2 HDL 1 Aku tak pandai nak baca ni. Faham. Okey, sebelum tu yang dia punya paling tinggi apa puan kata tadi? 7 dia pernah pergi 7 7, 8. Yang kolesterol tu? Ya. Oh, faham. So dia turun tu atas bantuan ubat jugalah kan, kalau kita boleh. Betul. Dan ubat tu pun even sekarang kolesterol dah okey pun doktor still continue jugalah. Faham. Dia tak berhentikan ubat tu. Okey, basically puan, kadang kalau kita cakap soal sakit ni kan, kadang kalau kita kena bayangkan kadang kencing manis ni, diabetes ni, dia biasanya kalau dalam sektor jenayah lah, kita boleh katakan dia satu modus operandi, dia punya sindiket tu berasal daripada diabetes lah. Itu bahasa ni lah, jenayah kan. And then daripada itu kepala dia, kadang kalau kita tidak berjaya kawal bacaan gula, tak berjaya kawal cara makan kita, nanti dia akan spread kepada sakit jantung, dia akan spread kepada kidney failure. Saya bukan takutkan puan lah kan, tapi macam doktor mention tu, dia mula nak ke arah itu kan. Dia tak mula lagi. Betul. Tapi kita takut nanti kalau puan pun tak ada kesedaran dalam tempoh 5 tahun, 10 tahun amalkan benda yang sama juga, mengharapkan ubat, and then waktu tu dia akan pergi ke arah kidney failure lebih lanjut ataupun sakit jantung lebih lanjut. So macam tu. Tapi apa-apa pun kita tak perlulah risau sangat, sebab puan basically bagi saya pada umur 34 macam ni pun at least puan ada awareness tentang kesedaran tu kan, untuk at least kita has the first step untuk ke arah yang lebih baik in the futures lah kan. So basically betul macam doktor cakap, apa-apa pun kita try cut pada sugar itu. Maksudnya doktor nak mention kat sini, apa-apa pun walaupun dah nampak haywire sikit dekat bacaan yang kidney tu, apa-apa pun basically dia punca-punca adalah pada diabetes, yang mana diabetes tu berpunca daripada karbohidrat. So dekat sini puan, dalam pinggan suku-suku separuh tu, bila kita cakap tentang diabetes, sebenarnya kita kena highlight dekat yang nasi tu, maksudnya portion karbohidrat yang separuh tu. Okey. Bacaan puan kena maklum yang bahawa setiap bacaan gula puan, fasting blood glucose ke ataupun HbA1c, ini semua bacaan yang dipengaruhi oleh bacaan karbohidrat. Okey, karbohidrat ni kalau kita proses dalam badan, last dia akan jadi simple sugar lah, glucose. Itu dia punya teori asas dia. So kalau nak kawal puan punya sakit kencing manis ni, kita kena tengok pada portion karbohidrat. So portion karbohidrat ni macam saya cakap, dia adalah suku pinggan. So apa tu karbohidrat? Karbohidrat tu paling simple kalau kita bayangkan adalah nasi putih. Okey, puan maklum tak yang roti ataupun roti canai ke, itu pun kategori karbohidrat sebelum ni, maklum tak? Yelah, masa 2 tahun lepas baru saya ambil tahulah pasal benda tu. Okey puan. Basically mungkin saya punya knowledge tu tak detail sangat lah. Mungkin sangat sikit lah apa yang saya tahu tu. Tak apa. Okey puan. Basically kan puan,
Kalau nak cakap benda instrumen yang paling praktikal lah, kita bayangkan macam mana nak dapatkan pinggan. Hello? Boleh dengar tak? Hello? 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 Okey, sorry tuan. Boleh dengar? Clear tak? Okey. 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 Tadi saya mention yang berkenaan dengan suku pinggan tu kita kena fokus dekat karbohidrat. Betul tak kat situ? Betul. Okey. Gambaran untuk kita dapatkan suku pinggan tu paling simple lah. Puan bayangkan suku pinggan tu yang karbohidrat tu adalah satu mangkuk kecil sup sup tu kan, yang saiz skop kecil tu. Itulah kita boleh bayangkan dia untuk dapat satu portion nasi yang sesuai. Okey. Benda ni kalau nak cakap panjang lah kan, session pasal karbohidrat ni kadang saya pun boleh huraikan 1 jam, tapi lah saya bagi simple tapi kita boleh amalkan lah. So itu gambaran yang untuk keadaan yang sepatutnya lah, yang sesuai. Untuk suku pinggan tu adalah saiz macam tu. So kalau kita bercakap dalam benda yang lebih teknikal kan, dalam satu bowl kecil tu, dekat situ kita biasanya kalau dalam bahasa dietitian kita guna tukaran tau. Kita guna istilahkan tukaran. So dekat situ dalam satu bowl apa ni? Satu bowl yang kecil tu sup nasi ayam tu, dekat situ ada tukaran 3 tukaran karbohidrat. So kalau kita nak bayangkan lah, kalau maksudnya kalau satu tukaran karbohidrat tu macam mana kan? Ni bahasa yang sangat teknikal lah. Puan bayangkan kalau kita senduk nasi ni, satu senduk nasi tu dia rata je. Biasanya kalau secara umum praktikalnya kita amalkan kalau kita senduk nasi kan menggunung, betul tak? Betul. Okey. So kalau satu tukaran nasi tu supposedly kalau senduk tu lepeh, maksudnya nasi satu tukaran tu ada satu yang rata. Maksudnya sikit lah, betul tak? Betul. So kalau kita bayangkan macam saya cakap tadi, satu bowl sup kecil tu dia ada 3 tukaran. So dekat situ kalau kita membayangkan senduk, maksudnya kita mengambil 3 senduk
3 sendok yang rata tu. Puan dapat kat situ? Ha. Okey. So, dekat situ saya nak kunci dia. Kalau kita makan satu nasi yang pada amalan kita yang praktikal, saiz macam itulah suku. Tapi puan rasa kali ni puan tak mau makan nasi. Puan bayangkan dalam satu pinggan tu ada sayur. Okey, ada sayur, ada protein suku lagi. Tapi nasi ni puan tak mau makan. Puan nak tukarkan lain kan. Contohlah biskut. Memang betul lah dari segi practicality tu tak logik lah kan nak makan biskut. Ataupun kita bayangkanlah roti kat situ kan, puan nak tukar roti. Okey, kalau kita pergi kepada tukaran makanan kan, satu sendok nasi tu dia ada dalam 60 kilokalori tau. 75. Ini anggaran kasar lah generally. So kalau kita bayangkan aku tak nak lah ambil satu sendok nasi ni, aku nak makan roti. So puan bayangkan satu sendok nasi rata tu puan ambil dengan roti. So dalam sifir karbohidrat ni, kalau bidang diet, satu roti tu bersamaan lah dengan satu sendok nasi tu kan. So dia akan bagi dekat situ roti yang sama 75 kalori. Itu kiraan kasar lah. So puan bayangkan kalau puan nak dapat kalori yang sama seperti satu skop nasi tu, ibarat macam puan makan 3 keping roti. So nilai kalori dia sama. So teori asas tu puan dapat tak? Dapat catch up sikit tak? Maksudnya satu sendok nasi rata tu bersamaan 3 keping roti ke? Satu sendok nasi bersama dengan satu keping roti. Yang rata tu lah, nasi rata tu sama Betul. dengan satu keping roti. Betul. So satu sendok dengan satu roti tu, anggaran kasar dia akan ada 75 kilokalori. Macam tu. Okey. So kalau puan makan satu bowl tu, nasi tu, dekat situ saja kita boleh kata kilokalori dia ada dalam 225. Okey. Tapi kalau puan tak ambil nasi kan, puan cadang nak tukar dengan roti. So macam saya cakap tadi, satu keping roti bersama dengan 75 kilokalori. Kalau 2, 150. Kalau 3 keping roti, dia samalah bacaan 225 macam tu. So daripada karbohidrat kat situ, okey, walaupun puan ambil nasi tapi puan tak nak makan nasi, puan swap kan, substitute kan dia dengan roti. So dekat situ ada 225. And then okey, kebiasaannya lah kalau satu pinggan full tu biasanya dalam, saya boleh kata dalam 400 kilokalori lah basically. Kalau dia makan portion yang banyak boleh jadi sampai 500 hingga ke 600. Tapi kalau satu pinggan sihat tu, saya tengok trend dia biasanya dalam 400-450 kilokalori kan. So nasi itu saja kita dah dapat dalam 200 lebih. And then portion selebihnya tu kadang pada protein adalah dalam 100 lebih. And then kalau cara masakkan kita tu bergoreng, end up campur-campur semua, totalnya jadilah 400 ataupun 500 kilokalori. So kadang kita cakap kan, dalam sehari kadang kita makan 1500 kilokalori, kadang 2000. Kadang kalau orang yang berbadan besar, kadang sebab apa dia terlebih sampai 2000 lebih kan. Sebab apa? Okey, kalau satu pinggan tu main meal kita tengok 400. Okey, kalau kita makan breakfast, lunch dengan dinner dekat situ berapa? 400 kalikan dengan 3, jadilah 1200. Lepas tu kita campur snacking apa semua, tambahlah dalam 500 lagi, jadilah dalam 1500 hingga 1800 macam tu lah kan. So anggaran dia macam tu. So dekat sini kalau puan nak kawal puan punya bacaan darah dan juga HbA1c tu, maksudnya kalau puan boleh kawal portion karbohidrat macam saya cakap tu, satu bentuk bowl tu secara konsisten, so basically kat situ kita dapat kawal lah ambilan harian karbohidrat kita. Okey, macam sayur pula. Okey, dekat sini ini pun satu trick dia punya main
faktor juga bagi saya. Kalau sebelum ni mungkin puan okey, nasi dah kawal dah, portion dah cantik kawal. Suku lagi tu protein okey, dah cantik. Tapi sayur mungkin sebelum ni puan kurang makluman tentang sayur berkanji tu kan. Mungkin sebelum ni puan makan sayur berkanji instead of green leaf tu yang separuh lagi. Sebenarnya dekat situ itulah punca utama kenapa kita punya karbohidrat intake tu dan juga kalori intake tu dia jadi lebih tinggi daripada yang supposedly lah. Sebab apa? Sebab sayur-sayuran itu adalah sayur-sayuran berkanji. Bila kita kata sayur-sayuran berkanji ni maksudnya dia ada karbohidrat lah dalam tu. Dia ada starch. Boleh tak tuan listkan sayur yang tak elok untuk saya yang berkanji. Faham? Okey puan. Basically selagi mana kalau puan tengok sayur-sayuran tu dia bukan sayur-sayuran hijau ataupun dia bukan sayur-sayuran putih, basically paling senang puan bayangkan, okey ini sayur-sayuran berkanji. Maksudnya kalau dia carrot, kalau dia jagung sekalipun ataupun apa, selagi mana dia bukan sayur-sayuran hijau. Maksudnya kobis bunga, kobis tu tak boleh lah. Kalau macam kobis bunga tu kan dia warna putih ataupun hijau lah kan macam tu kan. So basically dia Dia satu tu brokoli lah. Satu lagi brokoli tu yang hijau kan. Yang putih sayur apa dah bahasa Inggeris tu tak ingat. Cauliflower kan? Macam tu dia bukan sayur-sayuran berkanji. Sebab apa saya cakap tadi, selagi mana kalau kita bayangkan dia sayur-sayuran hijau ataupun dia sayur-sayuran putih, selain daripada dua kategori ni maksudnya dia akan jadi sayur-sayuran berkanji. So basically kalau sayur putih tu sama juga, dia macam sayur hijau, dia tak berkanji lah. So kalau kita makan dia memang zero kalori tapi dia bagi kita kenyang. So puan, basically kalau puan makan, sebaiknya puan utamakan sayur-sayuran hijau ataupun sayur-sayuran putih lah macam tu. Kalau macam saya kan, macam saya kadang tak suka juga makan sayur sawi apa semua. Tapi kadang bila saya mencuba banyak sayur kan, saya sangat suka ulam raja ataupun benda yang saya boleh ambil petik terus kat rumah saya ni, saya tu makan. So dekat situ saya jumpa saya punya formula untuk suka makan sayur tu daripada sayur ulam raja ataupun timun kan. At least ada macam some crunchy. So itu cara kaedah saya lah. Tapi kalau macam puan boleh try and error any sayur-sayuran tu, so nanti puan akan nampak lah apa preference puan untuk rasa konsisten. Sebab macam saya pun, macam saya ada awareness tentang makan sayur ni sebab parents saya pun daripada dulu dia suruh saya makan sayur kan. Tapi bila saya dah berkahwin, saya pun agak, for me, terkejut juga rupanya. Macam wife saya, dia tidak dididik dengan makan sayur. So setiap kali makan, kadang kalau tak ada sayur dekat kalau kami makan bersama, dia rasa tak ada satu kesalahan. Tapi macam saya, bila tak ada sayur memang saya rasa macam tak lah walaupun dia masak. Tak komplit lah. Memang rasa tak komplit lah walaupun dia masak ayam sedap sekalipun. Tapi kalau tak ada timun ke atau ulam raja, saya rasa tak komplit. So that mindset tu sebenarnya penting lah. Sebab mindset makan sayur every plate perlu ada, sebenarnya satu benda yang bagus lah, sangat bagus. Okay. So kalau sayur macam tuan cakap tadi, dia sayur steam ke sayur yang tak bergoreng kan. Macam saya, cara saya nak selera makan sayur tu biasanya sayur tu macam kobis, campur carrot, campur brokoli, campur cendawan, campur-campur. Jadi saya campur yang goreng-goreng tu lah. So masa tu dia tak okey lah. Maksudnya macam kailan belacan, kailan ikan masin. Okey. Kalau kita tengok daripada teori, yang terbaik mestilah sayur macam sayur kailan goreng tu kan, ataupun macam tu lah, instead of campur carrot apa semua. Tapi puan, dekat sini saya suka highlight benda ni. Apa-apa pun kalau kita makan kan, selagi mana puan nampak macam puan bila campur carrot apa semua tu,
At least kalau puan boleh campurkan dengan sayur hijau, itu lebih baik daripada instead of kita tak makan langsung. Apa-apa puan, kalau kita nak try amalkan sesuatu makanan yang sihat tu, yang paling penting puan happy. Okey, kadang kan orang terlalu strict. Okey, bila saya cakap macam ni, makan sayur-sayur hijau, dia terus try kailan. Sedangkan itu bukan naluri makanan dia yang membuatkan dia happy. And then, sampai satu masa, beberapa bulan, dia frust, dia burn out, dia terus tak amalkan. So, kadang, that's why saya cakap, apa-apa pun kita try buat apa yang praktikal, apa yang buat puan happy. Kalau puan rasa, okey, sekarang saya dah bagi tahu sayuran hijau tu bagus kan. Tapi puan rasa yang menyebabkan puan berselera untuk konsisten makan sayur dengan cara yang sayur campur tu, maka pada saat ni puan teruskan macam tu. Tapi by time kalau puan rasa puan boleh improve lebih perbanyakkan sayur hijau, that's nice. Tapi apa-apa pun kita buat secara gradually. Selagi mana puan rasa boleh consistent throughout your life in the futures, that will be nice lah. So puan dapat point saya kat sini. So basically macam saya cakap, cara terbaik adalah dengan makan sayur celur. Tapi kalau puan rasa cara masakan bergoreng tu menyebabkan puan suka makan sayur, so go ahead lah dengan cara masakan tu. So kalau by time mungkin kita boleh improve. Tapi for now, teruskan dengan apa yang puan rasa selesa untuk have gradually secara konsisten improvement, and paling penting tak burn out. So you get my point Contoh kalau meal tu, okay. kita tak makan nasi tapi kita makan yong tau fu. Dia ada kangkung, lepas tu dia ada dia punya berbola semua tu kan. Tu kategori apa yang berbola semua tu? Okey. Protein ke? Atau dia ada campuran tepung dalam tu? Okey. Yang kalau macam tu, yang basically dia punya main ingredient dia. Saya tak go deeper lah pada ni, tapi pada teori asas saya, main ingredient dia still protein. Maksudnya kalau dia ikan, maksudnya ikan lah. Kalau ayam. So basically macam tu lah. Tapi one thing about yong tau fu ni, semua dia punya ingredient, bahan-bahan tu from processed food. Betul tak puan? Betul. So kalau kita bercakap tentang processed food ni, untuk memberikan benda tu tahan lama, biasanya dia akan lebih tinggi lah in terms of kandungan sodium dan juga fosfat tu. So that's why generally kalau kita cakap makanan yang berproses ni dia tak bagus, betul tak? Itu ilmu teori asas lah yang kita faham, betul tak? Sebab apa? Sebab dia nak bagi makanan tu tempoh jangka hayat dia lebih panjang, so dia letaklah sodium yang lebih tinggi, fosfat lebih tinggi. So basically kalau makan yong tau fu tu, betul, sayur kita nampak kat situ bagus. Dari segi yang sumber protein dia tu, kita boleh consider dia sumber protein yang kurang sihat lah. Sebab apa? Dia proses. So, yang sebaiknya adalah kita mengamalkan, kalau nak ambil sumber protein tu yang macam udang ke ataupun kerang, maksudnya yang segar. So dekat sini puan dapat tak point saya pasal yong tau fu tu? So kalau puan makan yong tau fu kan, suka makan yong tau fu, mungkin selepas ni portion tu puan membayangkan portion dia adalah seperti pinggan suku-suku separuh. Maksudnya kena lebihkan sayur-sayuran hijau. Kalau nak ambil portion protein tu kan, berbola ikan ke apa, mungkin perlu kurangkan sikit. Tapi kita menggambarkan dia portion dia macam tu lah, macam suku pinggan tu lah untuk sumber protein. So macam tu lah. Bukan maksudnya terus kurangkan semua. Kalau puan nak merasa, boleh buat merasa apa-apa pun lah teori pun. Kalau puan nak makan kek sekalipun, boleh lah. Bagi saya, kalau daripada kita terus cut, okey, kita terus cut, tak mau. Nanti at certain period, kita rasa macam kita terbeban tau dengan benda yang kita rasa kita nak rasa. Tapi kita rasa, oh tak boleh. So jangan macam tu lah. Kalau puan rasa nak makan, makan je. Tapi portion kawal. Sikit, ambil sikit. Saya boleh kata, ambil portion tu untuk sekadar kita rasa melepaskan kita punya nafsu yang selama ni kita mengidam benda tu. Macam tu lah.
Okey. So dekat situ saya dah sentuh pasal karbohidrat nasi ataupun roti macam tu. And then sayur berganji dan juga air. So air ni, soal air ni. Minuman manisan. Okey. Benda ni kan, kadang puan, benda teori ni saya pun boleh cakap puan. Tapi hakikatnya saya pun memang sangat susah nak amalkan. Even my wife pun selalu tegur saya minum air manis kan. Walaupun secara rutin harian saya boleh berlari 7 kilo. Memang santai. Even saya pun dulu lepas saya rekrut polis, saya rekrut UTK tau, 3 bulan. So dekat sini ni saya sukalah sharing sikit dengan puan. Dulu masa saya training UTK, unit tindak khas ni, dia memang special force punya training lebih hardcore lah. Dia ibarat serupa macam komando kan. Masa kami training buat, air manisan ni memang sangat susah nak minum. Kami kalau nak minum air manis, biasa dia sediakan air manis pun cuma air teh ais je tau. Tapi bila kami dapat minum air teh ais tu pada waktu sarapan pagi dengan waktu makan malam, oh, selama 3 bulan air manisan yang kami cuma minum air teh ais je. Waktu tu rasa nikmat tau walaupun dia cuma air teh ais. Sedangkan kalau sebelum tu saya minum air teh ais, bukan teh ais, teh o ais silap. Minum teh bukan yang teh susu tu lah. bukan, minum teh o ais. Kalau harian biasa kan, teh o ais ni bagi saya standard yang sangat simple, tak sedap lah sebab saya suka minum teh ais tau. Tapi masa saya rekrut UTK, kami disediakan air paling manis, paling sedap pun teh o ais. Sampai kan kami bila berlari 10 kilo ke apa kan, bila jurulatih bagi rehat 10 minit. 10 minit tu bukan boleh bawa air manisan apa, air masak saja. Kami minum air masak. Kadang kalau air masak kami dah habis, kami minta kawan lain yang dia boleh bagi kan. So basically selepas 3 bulan training tu tau, saya rasa bila 3 bulan training, dah habis training, so itulah first time saya minum balik teh ais tau kat kedai. So kat situ saya nampak tau, dalam tempoh seminggu 2 tu, nikmat air teh ais tu lain tau. Dia tak sama macam harian sekarang ni. Okey, macam sekarang ni kan, saya betul saya training setiap hari 5 kilo, 7 kilo berlari. Tapi air nikmat teh ais tu, saya still rasa sedap macam biasa tau. Tapi selepas training 3 bulan dengan tak pernah langsung minum teh ais, cuma minum teh o ais je, paling nikmat tu, and then waktu lain cuma minum air masak je. Bila selepas 3 bulan tu, rasa manis tu, dia rasa jadi pelik tau. Dia betul, dia rasa sedap, tapi saya rasa macam lain lah, memang lain. So, manis. memang terlalu manis. Memang saya rasa ini bukan rasa macam aku suka teh ais yang sebelum-sebelum ni tau. Dia sampai Sebenarnya saya pun alami benda yang sama lah. Bila saya kurangkan minum air manis, sekarang lidah tu macam orang kata sensitif dengan minuman tu. Biasa sebelum ni kalau kita basuh air ikut sukatan macam tu, kita rasa sedap dulu. Tapi sekarang dia rasa macam geli sikit lah. Kan? Air manis sangat. Benda So saya rasa puan dapat point saya tau. So point saya nak tegas sini, kalau puan boleh konsisten minum air putih sahaja kan, selagi mana boleh puan amalkan dengan with happily, with enjoy, so teruskan je dengan air putih. Kalau rasa perlu elakkan, tak ada keperluan minum air manis tu, tolak tepi. Tapi kalau sekali-sekala nak merasa boleh, tapi jangan sampai satu cawan habis macam tu lah. So saya manis ni memang kena paksa diri ke apa? Sebab saya memang ada masalah tu lah. Sebab saya pun makan ubat hospital kan. Doktor cakap saya kena minum air yang cukup lah untuk buang pinggang saya. Macam mana keluarkan kencing macam tu lah ayat dia lebih kurang. Tapi saya punya problem je lah, setiap hari nak kena ada kopi. Tapi kopi tu saya tak campur gula pun. Saya kopi, serbuk kopi, contoh macam Nescafe, kopi lah, Moccona coffee tu kan, yang pekat tu, and then saya campur dengan susu fresh milk. And then doktor tegur lah, dalam fresh milk tu ada gula, dia cakap. Nampak macam bagus minum susu, tapi dalam susu pekat tu, susu segar tu yang problem. Even saya tak ada letak stevia ke, saya tak ada letak susu cair, susu manis yang pekat tu ke kan. Doktor cakap kesilapan
kesilapan tu dekat susu segar. Faham. Susu Dia kata susu segar dengan susu low fat tu pun tak okey dia cakap. Sebab low fat tu lagi sugar lah dia cakap. Faham. So maksudnya yang macam susu HL tu lah. Ya. Sebab sekarang saya minum Marigold. Hmm. And then dia cakap dengan saya kalau still nak minum kopi dengan susu tu okey. Tapi dia cakap kena cari susu yang gula dia tu kena baca lah ingredient dia kat belakang tu. So far saya tak adalah buat kajian lagi susu mana yang paling rendah gula. Faham. So kalau susu yang full cream ke low fat milk tu kan, nanti puan try tengok dekat ingredient tu. Basically kalau selagi mana dia adalah susu yang berproses dalam jual kat supermarket ni, kadang dia still akan ada kandungan gula tau. Kandungan gula tu kadang kat situ puan kena pandai tengok lah mana yang paling kurang in terms of calorie content kan dalam tu. Tapi kalau macam for my understanding lah, kebiasaannya kalau susu ni mungkin susu tepung tu dia lebih bagus sebab apa, dia lebih kurang gula lah. Itu sedikit sebanyak yang saya faham lah kan. Tapi puan nanti boleh try tengok. Maksudnya susu yang bancur sendiri tu lah. Betul. Betul. Tu lagi better lah daripada kita beli susu kotak tu. Sebab basically susu kotak ni dia mesti akan ada gula yang agak tinggi lah for me kan, yang saya perhatikan. Sebab sebelum ni saya suka juga minum susu HL apa semua kan. Macam susu HL coklat dibandingkan dengan yang biasa kan, original pun coklat lebih tinggi dia punya dia punya. Memang tak minum susu coklat ke susu strawberry ke. Sebab saya memang nak susu putih tu sebab nak combo dengan kopi tu lah. Faham. Itu pun jadi salah. Doktor bukan tak bagi, dia suruh kalau boleh tu kurangkan lah dia kata. Faham. Sampailah saya jumpa susu yang memang gula dia rendah. Jadi doktor pun tak tahu susu apa tu yang rendah tu. So dia memang suruh saya buat carian sendiri lah kan. Faham. Tak apa. Kalau yang berkenaan kopi tu, kalau puan rasa puan nak teruskan dulu, bagi saya tak apa. Sebab apa? Sebab sekarang pun saya dah bagi tahu puan tentang nak cater pada nasi tu kan, ataupun sayur berkanji. And then kalau puan nampak dekat situ ada pengurangan in term of calorie, in term of carbohydrate intake, sedangkan puan masih amalkan portion yang kopi dengan dengan susu tu kan, tak terlebih. So basically still akan ada improvement lah. So basically macam tu lah, puan tak perlu ubah semua. Buat step by step. So kalau in long term should be adalah improvement dia. Macam sebenarnya saya ada masalah kolesterol kan. Yang bad kolesterol ke apa benda kolesterol apa HDL, LDL gitu. Betul. Dan sebelum ni saya perasan benda ni bukan sebab habit makan saya tu, tapi sebab bantuan ubat lah, macam tuan cakap tadi. Faham. Sebab dia turun sebab bantuan ubat. Jadi kalau kita sendiri nak kawal kolesterol tu tanpa ubat, bukanlah tanpa ubat, saya memang tak boleh berhentilah ubat tu. Tapi macam ni kita nak cakna makanan tu buat tak bagus untuk kolesterol. Sebab so far bacaan jantung saya okey lah, doktor cakap okey. Faham. Cuma kita tak nak macam tadi kan saya beritahu tuan yang pasal isu buah pinggang ada bocor. Dan doktor pun cakap in future kalau tak jaga, hati pun mungkin bermasalah, jantung pun mungkin ada masalah. Jadi sebab dia dah triangle tu lah kan. Kencing manis. And then dia kata saya ada macam hypertension sikit. Okay. And then dia cakap boleh link kepada jantung disebabkan kolesterol. So untuk kolesterol part tu, makanan apa yang link kepada bacaan kolesterol yang tak cantik? Faham. Ataupun dia berkait juga dengan karbo tadi. Okay.
Kotkan ni dah sejam kan. Tapi saya ni lah nak highlightkan lah semula. At all apa semua pun yang saya terangkan ni, satu prinsip yang puan always kena berpegang adalah, saya cakap tadi, pinggan suku separuh, dan sebaiknya adalah ambil air kosong. Betul. Lagi highlight juga pada portion dan juga timing. Selagi mana timing tu kita boleh konsisten dan juga portion tu kita boleh kawal. So basically teori ni bagi saya, dia kalau kita ada disiplin, maksudnya segala masalah penyakit pun insyaAllah by general dia boleh membantulah kan. Okay, and then tadi saya dah explain pada karbohidrat. So basically puan dah ada teori asas lah macam mana nak control puan punya diabetes. Okay, so kalau puan berjaya kawal pada portion karbohidrat tu, basically dia akan dapat juga mengawal pada penyakit-penyakit lain. Okey, sekarang puan bertanya tentang isu kedua berkaitan dengan kolesterol kan. So kalau kita bercakap tentang kolesterol ni kenapa dia naik, kadang kalau term apa ni, kalau kita bercakap tentang term medical dia, faktor dia disebabkan oleh lemak tepu tu kan, saturated fat ataupun trans fat. Dua benda ni lah, dua faktor. Ini pun kalau saya perhalusi memang boleh dia jadi 1 jam lah tentang kolesterol apa ni semua. Okey, kadang kenapa individu tu, walaupun kadang macam kuro saya pun borderline juga pada bacaan kolesterol, kenapa dia boleh naik? Kadang faktor utamanya kita makan banyak pada sumber yang tinggi dengan saturated fat. Okey, apa antara contohnya saturated fat ni? Protein tu kalau daging ni lah, lembu ataupun kambing kan, itu tinggi dengan saturated fat. Betul, dia bagus sebab tinggi dengan protein, tapi pada satu faktor sebenarnya dia tinggi juga dengan saturated fat tu, lemak tepu kan. So kadang kita rasa kita makan sup daging kan, sup lembu, tapi kenapa kita punya kolesterol kita tinggi? Sebab mungkin kita bayangkan kita cuma ambil apa ni, kita ambil protein tinggi kan, tapi sebenarnya dekat daging tu adanya saturated fat. So kalau kita terlalu suka sangat makan daging kan, so dekat situ pun sebenarnya dia akan lead kepada kenapa kita punya total kolesterol tu tinggi lah. So lagi cara masakan bergoreng juga. Kalau excessively kita asyik makan bergoreng saja kan, depend on masakan bergoreng saja, memang itu pun membantu jugalah faktor kenapa kita punya bacaan kolesterol tu akan sentiasa tinggi lah. So basically macam tu lah. And then also full cream milk. Betul? Full cream milk, macam saya cakap, susu HL apa semua ni memang bagus sebab dia tinggi dengan kalsium untuk kita mencapai kita punya daily requirement untuk kalsium tu, supaya tulang kita tak mudah osteoporosis apa ni, ketika kita berusia nanti, maksudnya tak mudah bongkok. Kadang kita perlu makan kalsium yang cukup kan, daripada apa sumber dia, daripada susu full cream milk tu. Tapi pada masa sama full cream milk juga tinggi dengan trans fat ke saturated fat, macam tu lah kan. Basically antara dua tu lah. So susu full cream milk pun basically dia juga lead kepada high cholesterol lah kalau kita consistently asyik minum saja kan. Sebab tu kalau milk ni biasa kita recommend, kalau sebaiknya boleh susu tepung macam Enlin ke apa, much better lah, some sort like that. So macam tu lah, cara masakan lah yang utamanya. Kalau kita boleh elakkan bergoreng ataupun sup macam apa ni, sup daging tu kan, ataupun jenis-jenis masakan rendang ke berkari, itu semua sebenarnya akan lead kepada kenapa total kolesterol kita tinggi lah. So kalau kita nak ambil protein pun sebaiknya kita makanlah macam telur, good source of protein, ataupun
kalau kita ambil ayam tu, ambil bahagian yang lebih utamakan isi lah. Kalau kulit tu sebaiknya kita elakkan. Sebab apa? Kulit ayam ke, itu pun lead kepada kenapa total kolesterol kita tinggi lah. So puan dapat kan point dia? Dia bahagian berminyak lah kan. Betul? So saya rasa saya dah merangkumi semua. Puan ada apa-apa soalan lagi ke? So far tak ada. Tapi adakah pemakanan ni adakah pemakanan ni semua kalau kita jaga makan saja cukup ataupun memang kena buat pergerakan dekat bahagian kaki ke apa ke? Okey, nasib puan remind benda ni sebab saya pun suka mention tentang ni kan. Okey. Doktor ada mention apa-apa tak tentang exercise ke apa? Dia ada prescribe tak? Suruh saya join kelas-kelas. Yelah sebab saya cakap kat rumah saya ada treadmill, tapi dia cakap berapa kerap naik treadmill tu. Saya cakap tak kerap langsung. Jadi dia suruh saya subscribe macam bukan yoga lah, macam kelas-kelas zumba ke macam tu lah. Sebab dia nak bagi, kan saya insulin, and then dia nak ubat tu betul-betul gerak lah satu badan. Jadi kena ada pergerakan lah dia cakap. And then makanan pun kalau kita makan and then kita tak bergerak, dia tak suka jadi tenaga macam tu lah ayat dia. Faham. Okey. Tapi sebab saya ni memang orangnya tak bersenang. Faham. Jadi saya pun dengar tu dengan sangat berat lah. Faham. Okey puan. Berkenaan dengan bersukan ni kan, one thing yang pada saya punya pengalaman saya kan, saya pun sebelum masuk polis memang saya bukan orang bersukan lah. Saya memang orang kata dulu skema kan. Kalau buat push up tu 5 kali je. Even still masa rekrut pun antara paling sikit lah. Tapi saya yang berani mohon join unit tindak khas. And then Even badan kurus pun memang push up tu memang tak ni lah, tak betul. tak pergi lah. Sebab teknik saya pun kira Sebab push, kalau orang tu badan berisi dia memang tak boleh buat lah. kadang dia lebih kepada teknik jugalah kan. So basically Push up ke memang saya tak boleh. Tak boleh nak melipat langsung. faham? Tak apa. Basically even saya kan lepas saya resign polis pun kadang betul saya tengok orang, saya kadang suka exercise seorang sendiri. Even saya pun ada rasa badan dia lagi tegap kan, lagi sadu, orang selalu pergi gym. Even saya yang dulu pernah training lagi hardcore kan, pun saya ada some sort thinking like that tau. Tapi sebab apa saya tak kisah, sebab saya ada confidence yang tinggi tau. So tak kisahlah orang kata teknik larian saya salah. Sebenarnya hakikatnya memang teknik larian saya pun kadang orang kata macam orang tua berlari kan. Tapi tak apalah, itu saya selesa dan tak mendatang kecederaan. And then itu yang saya boleh lari bawah 2.4 bawah 10 kilo kan. Lantaklah orang nak kata apa. So untuk puan ada confident yang puan ada semangat untuk berlari, puan jangan kisah apa orang cakap. Orang nak kata, orang nak body shaming, dia ni badan besar baru nak training. Jangan kisah pasal orang. Sebab apa? Sebab saya, walaupun teknik saya berlari pun salah sampai sekarang, kan? Tapi saya tak kisah cakap orang, saya berlari je. Yang penting aku konsisten. Betul. So kalau puan nak dapat confidence yang lebih tinggi, mungkin puan kena exercise together lah dengan husband kan, macam tu. So basically kalau macam contohnya kalau ada pesakit lain kan, dia dah lebih banyak penyakit yang berangkai, kadang doktor prescribe dia tahu dengan certain exercise. So macam saya dietitian, tugasan saya adalah pada pemakanan. Tapi sebagai general healthcare provider kan, orang yang memberi nasihat kesihatan, saya recommend exercise. Tapi macam puan ada kencing manis, risiko dia kadang kalau terlebih sangat excited exercise, dia boleh jadi sampai hypo. Okay, itu yang kita tak mau. Tapi general rules lah kan, saya punya pemahaman general rules.
Kalau puan rasa okey, sekarang puan tak pernah exercise kan, puan boleh try exercise step by step lah. Mungkin sebelum ni tak capai 5,000 step sehari kan. Mungkin lepas ni puan boleh gradually secara harian try achieve 5,000, try achieve. Walaupun slow jogging ke ataupun berjalan sekalipun kan, pastikan capai 5,000 step tu. Itu first. Maksudnya setiap hari ialah 5,000 step tu adalah minimum lah sebenarnya. Betul. Untuk permulaan lah. Kadang Dengan portion makan, kalau kita ikut kalori intake kita kira kalori makan kita pun kita kena ada step 5,000 tu lah. betul, secara harian. Tapi apa-apa pun kan puan, 5,000 tu sebenarnya sukar tau kalau kita nak achieve, kecuali kita bekerja tu banyak sangat berjalan ataupun kita keluar berlari. Okey puan. Kadang macam saya kan, kalau saya tak ada kerja yang kena keluar sangat, saya memang tak achieve pun 5,000 tu, saya achieve 1,000 je boleh. Bergelega kat dalam rumah kan. So saya nak achieve 5,000, saya kena jogging. Okey. Senang kata kalau puan ada masa, puan rasa, aku macam dah 3-4 hari ni tak keluar berjalan lah, puan keluar. Tapi kalau kadang macam saya lah, even saya pun kalau rasa macam nak hari-hari bersukan pun, saya akan macam penat tau, macam bosan juga kan, macam malasnya. Tak apa, kita buat pada kadar yang selang-selang hari pun tak apa, ataupun 3-4 hari sekali pun tak apa. Tapi at least jangan nanti dah buat, nanti tinggalkan 2 minggu, tinggalkan 3 minggu, jangan. So macam tu lah rhythm puan nak dapatkan rasa mood exercise tu kan. And then kadang indikator puan rasa dah penat tu kan, macam saya pasang kalau yang sebaiknya pace tu kita ada rasa mengah sedikit lah masa kita nak bersukan tu kan. Macam maksudnya kalau saya berjogging, saya rasa kalau saya bercakap dengan orang, saya akan rasa mengah. Itu maksudnya tahap yang sesuai lah untuk saya exercise kan pada pace tu. So kalau macam puan, okey, kalau puan rasa puan jalan laju kan, puan tak mau jogging, puan jalan laju, puan ada rasa mengah. So dekat situ satu indikator yang asas lah yang saya boleh kata, okey, puan kena main dekat situ, pace tu je kan. Puan jangan go further. Sebab apa? Sebab puan cocok insulin. Saya tak mau puan dalam keadaan puan bersemangat exercise, nanti hypo, nanti lagi susah. So puan try gradually. Kalau puan rasa at this certain pace tu rasa macam, alamak, aku rasa lain lah badan, tak sedap kan, puan try kurangkan sikit macam tu. So puan kena pandai main macam tu lah. Yang penting jangan sampai kita terlalu push sampai nanti kena hypo, itu susah. Jadi kesimpulannya, adakah pemakanan yang seimbang tu, suku-suku separuh tu, dia akan lebih menyihatkan kalau disertai dengan pergerakan exercise lah yang light. Betul. Betul. Bercakap soal ni kan, antara exercise dengan diet kan, pada pemerhatian saya always nampak kalau orang tu tak exercise, kalau dia tak exercise sekalipun, tapi kalau portion dia makan, waktu timing dia strict, dia cara makan dia berdisiplin, itu sebenarnya manpower dia lah untuk dia berjaya kurangkan berat badan. Tapi kalau dia boleh sulamkan dengan exercise, itu yang terbaik. Tapi basically kalau orang tu exercise je tapi makan tak jaga, dia memang akan sukar untuk kawal berat badan dia. Nanti dia akan pelik, kenapa aku dah exercise tapi tak turun berat badan. So daripada pengalaman saya, memang saya nampak kalau betul, kalau puan sangat berdisiplin pada penjagaan makan, even puan tak exercise pun, basically puan akan dapat kuruskan berat badan. Dan saya sangat confident lah dengan pemerhatian dan pengalaman saya sebelum ni macam tu. So so far tak pernah hypo kan. Tapi kalau nauzubillah lah, kalau berlaku hypo kan, so Dia tak pernah lah rasa hypo. Tapi kalau terlewat makan tu macam pening sikit ke, macam saya pun tak pasti tu hypo ke apa. tu
Kalau macam ada rasa pening ataupun menggigil tu, kadang itu adalah tanda-tanda awal untuk ke arah hypo lah kan. Silapnya kita tengah pening ataupun perlu sejuk tu tak ambil darah dekat fingertip tu lah. Kalau nak tahu doktor cakap okey. time tu lah ambil darah tu. Mm-mm. Tapi tak buat. Faham. Jadi saya pun, tapi kalau ikutkan memang sepanjang 2 tahun tu saya tak pernah lah. Sebab saya punya mak dengan ayah pun kencing manis. Jadi pernah lah melalui mereka hypo. Dan saya tak pernah lah hadapi tu dekat diri sendiri. Contoh kalau orang hypo ni dia cakap pun dah tak betul. Macam bunyi cakap Jerman macam tu lah. Dia macam dah tak tercapai ke akal dia. Faham. So, Tu tak pernah berlaku kat saya lah. Mungkin faktor usia juga ke saya tu tak tahu. Ataupun mungkin darah saya tak pernah serendah itu ke lah. biasa kalau hypo tu, biasa kalau kita tak makan terlalu lama kan. Betul. Kita makan tak terlalu lama and then kita tak terus minum manisan air gula ke ataupun madu macam tu, tu yang dia terus jadi hypo. So basically kalau macam puan rasa pening kan, macam pening ataupun menggigil tu sebenarnya tanda-tanda ke arah hypo lah. So jangan dibiarkan terus tak makan. So kena terus ambil manisan yang macam air gula lah. Waktu ni kalau nak ke arah hypo kan, kalau nak ke arah hypo waktu ni dia kira darurat lah untuk kita minum air manisan tu kan. Kalau teori sebelum ni saya kata jangan minum manisan tapi nak hypo kena lah minum manisan juga supaya tak ni kan, supaya sugar spike semula lah, naik semula. So itulah, sebelum berlaku hypo pastikan kita waktu makan tu pun jagalah, maksudnya timing dia tu jangan terlalu gap terlalu lama sangat sampai kita tak makan. Tu yang akan boleh jadikan hypo. Macam saya soal hypo ni pun saya pun tak ada pengalaman secara langsung kan. So saya bercakap dari segi teori lah. Sebab family saya pun tak ada kencing manis kan. Tapi itulah pemahamannya, kalau nak ke arah hypo macam saya cakap, terus minum air manisan. Tapi kalau kita ni sebenarnya daripada keturunan yang ada kencing manis ni kan. Tapi saya bukanlah type 1, saya type 2 lah kan. Sebab masa tahun 2000, masa saya masuk universiti dulu, saya buat full blood test, saya tak ada kencing manis. Maksudnya saya type 2 lah kan. Betul. Sebab jadinya saya punya lifestyle lah yang tak betul, yang lead pada darah tinggi, kencing manis tu kan. Okey, berkenaan dengan keturunan kan, saya skeptikal sikit lah kalau orang kata mungkin lah betul ada kajian tertentu DNA menyebabkan kepada lead kepada ni kan. Tapi basically sebelum kita bercakap tentang keturunan ni kan, sebab percentage kepada keturunan tu pun dia bukan major kepada penyebab kita kena sesuatu penyakit kan. Basically dia kadang kita salah untuk membezakan antara persekitaran dan juga keturunan. Okey, keturunan ni maksudnya dia mesti daripada DNA kan, tapi kadang kalau kita duduk dengan mak bapak kita daripada kecil, cara makan dia pun memang salah kan. So sebenarnya tu bukanlah keturunan, tapi itu adalah environment yang mempengaruhi cara makan kita. So basically itu adalah kita punya persekitaran lah, cara makan kita lah benda tu kan, bukannya keturunan. So instead of kita berkata soal keturunan, betul dari segi teori research mungkinlah ada sedikit yang menyebabkan kita ke arah tu kan, tapi overall kita when we look overall kita always think kita the main person yang menyebabkan sesuatu kesalahan tu berlaku, so kita yang perlu perbaikinya. So instead of blaming person kan, sebab bila kita always bercakap tentang keturunan ni, kadang secara tidak langsung kita menafikan rasa keinginan kita untuk berusaha sendiri kan. Macam tu lah. Even kadang bercakap soal trend makanan kan, sebab tu saya kadang not prefer lah bercakap soal trend ketogenik ataupun intermittent fasting. Betul, we talk about something personalized kan, tapi kadang bila kita bercakap tentang hujah sains ni, kadang kita terlalu berfikir tentang teori sangat sampai kita meninggalkan apa itu disiplin, kita meninggalkan apa itu
practicality yang sepatutnya kita buat kan, sebab kita terlalu sibuk Yang berhujah. tu doktor sarankan saya puasa. Adakah kena puasa ataupun makan je? Faham? Lunch ambil, ini ambil. Lepas tu bila cakap pasal puasa, and then saya cakap nanti saya buka, saya ambil portion yang macam double sebab saya tak sedar. Saya ambil double. Lepas tu dia cakap, oh macam tu bahaya pula, dia cakap. Jadi perbualan tu sampai situ je. Dia pun Itulah. tak tahu saya perlu berpuasa sebab saya cakap saya ambil one meal a day. Lepas tu dia cakap kalau ikutkan macam tak bagus. Tapi kalau one meal a day tu buat kita rasa sangat lapar, jadi tak bagus pula. Okay. Basically, kalau kita ni generally kalau kita makan, biasanya kita akan makan paling sikit pun 3 main meal kan dalam sehari, breakfast, lunch dengan dinner, and then within that period kadang kita tambah snacking kan. So itu benda yang selalu kita amalkan. Kadang kalau kita sangat asyik nak fokus pada puasa Isnin Khamis pun kadang long term, kadang morally kita down jugalah dari segi makan kan. Sebab tu at last kita masa buka kita terlebih sangat makan. So dari segi teori betul doktor bercakap tentang soal intermittent fasting, tapi persoalannya adakah kita mampu untuk amalkan benda tu dengan betul kan, dengan kaedah yang betul dan secara kita enjoy kan. So kalau kita tidak enjoy dengan kaedah berpuasa sunat macam tu, so basically kita tak perlulah mengamalkannya kan. So buat apa yang puan selesa sekarang. So kalau puan boleh konsisten dengan kaedah tidak berpuasa dan boleh makan 3 kali dengan portion yang betul, dengan time gap yang tepat, so konsisten je lah. Sebab kalau nak bercakap tentang berpuasa ni kan, dulu masa saya belajar pun saya sangat suka berpuasa. Bukan sekadar Isnin Khamis saya buat puasa Daud kan, sebab ada hadis kata puasa Daud terbaik. Tapi kadang lama-lama saya buat setahun, 2 tahun, kadang yelah kita tak boleh nak konsisten lah. Last kita buat apa yang kita mampu lah. Okay. Alright. So itu sajalah. Okay, terima kasih puan. Harap-harap semua yang saya share ni bermanfaat lah sedikit sebanyak kepada puan, dan hopefully berjaya diamalkan untuk 10 tahun, 20 tahun and throughout your life lah. Dan jangan putus asa bila kalau doktor cakap sakit sekian-sekian, mungkin bacaan kembali tinggi, it's okay. Selagi mana puan ada kesedaran untuk terus improve, always believe in yourself, dan insyaAllah walaupun sekarang ni kita anggap dia tidak begitu cantik, dan hopefully in the future you can improve your life. One things about ni kan, ilmu ni kadang, okay, hari ni saya sharing, kadang kalau puan spend every day kan, mungkin guna AI ke, spend lah sikit masa 15 minit ke kan, tanya AI pasal makanan. In long term, absolutely you will have very much knowledge lah tentang makanan kan. Macam saya pun, yelah kita masa 24 jam kan. Walaupun saya orang yang as a dietitian, kadang untuk spend 1 jam membaca tentang pemakanan ni memang sangat komitmen tinggi kan. Kadang dapat spend 10 minit pun itu dah baik. Kalau kita konsisten setiap hari ataupun setiap minggu, kita boleh ada ilmu, new knowledge about knowledge. So benda tu akan still improve, and then you boleh ni lah, boleh jadi motivation untuk terus berdiet. So itu je lah puan. Alright, thank you. Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.